Nasi lemak tomahawk dah ada, tapi nasi kerabu tomahawk belum ada. Kena pula dengan teh buih memang redup. Bukan dekat Kelantan. Dekat mana ni? Setalam nasi kerabu tomahawk. Mana nak cari? Anyway, kita kena refreshing Thai drink dulu. Memang refreshing. Nak redup boleh kena teh madu. Ada 3 jenis. Ini yang kita cari datang sini sebenarnya. Dalam banyak-banyak menu, yang ini yang paling best lah. Biasa orang datang sini ambil. Lokasi kat mana? Rahsia. Hujung-hujung sekejap lagi lah baru bagi tahu. Nasi komok dia pun teringat dulu pergi Danok. 3 ke 5 orang datang dengan kawan-kawan boleh ambil set Danok. Yang ni ada tom yam lah, sayur lah, ikan lah, macam-macam. Puas, cukup. Udang dia pun besar-besar tau. Paling special kali ni adalah nasi kerabu tomahawk. Nasi 2 tomahawk. Lepas tu ada lemak bakar tu. Cari dalam mulut, babe. Daging bakar dia pun elok, lembut, tak liat. Bawa lah mak ayah walaupun dia pakai gigi palsu. Boleh dia makan. Miang pelapau ni dia nak kata berat tak berat, tapi bila makan tu puas jugalah. Kena juga dengan dia punya 2 sos tu. Jadi dekat mana ni? Luar negara ke? Tak, tapi dekat Johor. Sampai Johor, buka Waze, type je ADS Pasir Gudang.